Ustaz, saya pelik lah hari tu. Kenapa mak saya dia tak makan padahal puasa dah habis lah? Itu namanya mak kamu tengah buat puasa 6. Oh, puasa 6. Puasa 6 tu apa Ustaz? Puasa 6 ni sebenarnya puasa 6 hari dalam mana-mana hari pada bulan Syawal. Maknanya pada hari raya lah. Dah tak best lah Ustaz. Saya dah boleh makan ayam golek, sate bakar, ketam, udang, lemang, rendang apa semua. Itulah Alif, Diran, Ali. Kita kena ingat, barang siapa yang berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal selepas daripada puasa Ramadan, dia akan diberikan pahala puasa sepanjang tahun. Kita ni kalau nak puasa sepanjang tahun 12 bulan, hari-hari 365 hari, mana mampu, mana larat. Ingat, pahala ni lagi besar, lagi sedap, lagi best daripada ayam golek, daripada sate, lemang, rendang tu. Hei, nafsu tu, nafsu.